Saya sudah kahwin. Kadang-kadang ada orang tanya, awak dah kahwin? Bergurau lah. Saya jawab bergurau, bujang. Apakah gurauan demikian boleh jatuh cerai? Jawabnya begini. Dia ni dah ada bini, dah berkahwin. Orang tanya pula, awak dah kahwin? Saya bujang. Awak ada bini dah? Saya bujang. Jatuh tak talak? Dengar baik tidak jatuh talak. Tidak jatuh talak. Dalam Facebook jatuh dah. Itu mazhab Facebooki. Tapi kalau kita ngaji fiqh tak jatuh. Yang jatuhnya ialah dia kata saya bujang dan di dalam hatinya niat cerai. Okey, baru jatuh. Kerana lafaz saya bujang bukan talak sarah. Itu lafaz talak kinayah. Macam dia kata saya nak duduk seorang, tak jatuh talak. Kerana lafaz saya nak duduk seorang ya lafaz talak kinayah. Wajib ada niat cerai dalam hati semasa melafazkan. Faham? Jadi biasanya orang lelaki yang kata saya bujang depan orang puang air ni, dia niat cerai lah. Dah, mana lagi? Dia tak ada pun niat cerai, tak jatuh.